tanah Melayu. Dan tanah ini yang dahulunya sebahagian daripada sebidang tanah besar bermula daripada segenting Kerak di utara sehingga ke Pulauan Riau di selatan, kian mengecil dan menguncup. Hari ini Kepulauan Riau dan Singapura di selatan dan Patani, Yala, Naratiwat, kesemuanya bukan lagi tanah Melayu. Di Riau, walaupun masih ramai orang Melayu, namun mereka bergelar orang Indonesia. Manakala di Singapura, orang Melayu sudah menjadi minoriti dan secara langsung Singapura bukan lagi negeri Melayu. Itulah lucunya kaum Melayu palsu di negeri Kasino Malaides. Mahathir Mohamad jelas keturunan India, tapi ia dianggap sebagai Melayu. Mahathir pun sok paling Melayu di Malaysia. Dan anehnya, orang-orang Melayu di Malaysia pun menganggap Mahathir sebagai pemimpin kaum Melayu. Padahal, ia adalah Melayu palsu. Hal itu terjadi karena sebagian besar penghuni negeri Kasino Malaysia memanglah kaum Melayu palsu. Di Malaysia, orang Jawa, orang Bugis, orang Minang, Aceh dan sebagainya, semuanya dianggap dan mengaku sebagai Melayu. Orang India seperti Mahathir pun mengaku sebagai Melayu. Nah, kaum Melayu di Malaysia sebetulnya kaum yang lemah. Walaupun punya 9 raja atau sultan, mereka adalah raja-raja kecil yang lemah. Di zaman dulu, kaum Melayu Malaysia juga dijajah oleh kerajaan dari Indonesia, seperti Sriwijaya dan Majapahit. Melayu Malaysia juga dijajah oleh kerajaan Thailand dan Langkasuka. Jadi intinya, kaum Melayu Malaysia bukanlah kaum yang hebat dan pemberani. Lemahnya Melayu Malaysia itu juga terbukti dari kemerdekaan negeri Kasino yang bukan hasil perjuangan. Kemerdekaan Malaysia hanyalah pemberian penjajah British. Jadi, kaum Melayu bukanlah pemenang perang. Kaum Melayu Malaysia juga bukan pendiri negara Malaysia. Yang membuat dan mendirikan Malaysia adalah penjajah British. Dan oleh British, negara Malaysia diperuntukkan untuk semua kaum, termasuk untuk kaum Cina dan India. Itulah yang menjelaskan kenapa kedudukan orang Cina dan India di Malaysia sangatlah kuat. Satu lagi kelemahan orang Melayu Malaysia adalah, mereka tidak sanggup melakukan revolusi untuk menyatukan bangsa Malaysia. Karena itulah bangsa Malaysia tidak ada dan tidak pernah terbentuk. Masing-masing kaum di Malaysia terpecah belah hingga sekarang. Kaum Melayu Malaysia pun tak mampu memaksa kaum lain di Malaysia untuk berbahasa Melayu. Akibatnya bahasa Melayu Malaysia kurang laku di negara tersebut hingga sekarang. Dengan kata lain, sampai kapanpun Melayu Malaysia tak mampu membentuk bangsa yang besar, seperti bangsa Indonesia. Jadi, karena lemahnya Melayu Malaysia, mereka tak mampu sebesar bangsa dan negara Indonesia. Nah, untuk menutupi semua kelemahan itu, kaum Melayu Malaysia kemudian lebih suka bermimpi atau berilusi. Mereka mengklaim sebagai kaum yang hebat, padahal mereka lemah. Mereka berilusi sebagai penguasa Asia Tenggara, dengan bikin peta alam Melayu yang luas. Padahal, Melayu Malaysia bukan kaum pemberani dan tidak pernah memenangkan perang. Dan sekarang, kaum Melayu palsu Malaysia hanya bisa mengeluh setiap hari. Mereka sangat takut bahwa negara Malaysia akan dikuasai oleh kaum Cina, baik secara ekonomi dan politik. Sudah berapa kali kita lakukan perhimpunan sebegini dan kita masih merasakan serba kekurangan, ketinggalan dan terpinggir di sekeping tanah yang termaktub sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Dan tanah ini yang dahulunya sebahagian daripada sebidang tanah besar bermula daripada segenting Kerak di utara sehingga ke Pulauan Riau di selatan, kian mengecil dan menguncup. Dan peredaran dalam
ditelan peredaran massal oleh sejarah yang dilakar oleh penjajah dan dipaksakan ke atas kita. Yang tinggal hari ini, yang boleh kita gelar sebagai tanah air orang Melayu, ialah sekeping tanah jalur kecil, kurus dan memanjang, atau sebuah semenanjung yang menjadi sebahagian daripada Malaysia. Jika kita lakar peta tanah Melayu 1 abad setengah yang lalu, kita akan dapat lihat betapa tanah air orang Melayu itu terhakis dan yang tinggal cumalah semenanjung ini. Hari ini, Kepulauan Riau dan Singapura di selatan dan Patani, Yala, Naratiwat ataupun Reman asalnya, serta juga Satun ataupun Stul di utara, kesemuanya bukan lagi tanah Melayu. Di Riau, walaupun masih ramai orang Melayu, namun mereka bergelar orang Indonesia. Manakala di Singapura, orang Melayu sudah menjadi minoriti dan secara langsung Singapura bukan lagi negeri Melayu. Di 4 negeri-negeri Melayu yang diserah kepada Siam oleh British, majoriti penduduknya adalah orang Melayu yang beragama Islam, namun mereka orang Thai, kerana itulah dasar kerakyatan dan tuntutan kebangsaan Thai. Kita boleh menyesali diri kerana kehilangan negeri-negeri tersebut, tetapi kita tidak akan berupaya untuk mendapatkan mereka kembali. Namun begitu, kehilangan mereka harus menjadi contoh dan ingatan kepada kita bahawa jika ia boleh berlaku pada masa dahulu, ia boleh dan mungkin akan berlaku kepada kita dalam tempoh yang tidak begitu lama. Dan ia akan berlaku kerana kita alpa, kita lalai dan kita tidak ingat kepada sejarah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, orang Melayu mungkin tidak sedar atau tidak kisah bahawa usaha untuk menghilangkan bangsa Melayu sebagai bangsa teras sedang berjalan. Pertamanya, apabila negara ini digelar sebagai negara berbilang kaum dan bukan lagi negara Melayu dan Bumiputera, usaha-usaha ke arah menghakis identiti Melayu sebagai bangsa teras. Kita mengakui daripada segi kependudukan ataupun demografi, Malaysia adalah sebuah negara berbilang kaum. Tetapi apabila konsep berbilang kaum itu dijadikan falsafah negara, maka Melayu dan Bumiputera itu bukan lagi menjadi bangsa teras. Di atas kefahaman sedemikian, maka orang Melayu didesak supaya menyatakan sama ada mereka Malay first ataupun Malaysian first, atau sama ada kita seanggap diri kita Melayu ataupun Malaysian dahulu. Apabila kita katakan kita Malay first, maka kita akan dikecam sebagai racist dan tidak bersemangat kebangsaan. Pertamanya, soalan sedemikian adalah satu penghinaan kepada orang Melayu sebagai bangsa yang membuka dan meneroka negara ini. Begitulah nasib kaum Melayu palsu di negeri Kasino Malaides. Terima kasih sudah menonton sajian kami.